Ramai wanita impikan suami yang baik, yang soleh, yang misali. Tapi jangan lupa, anda juga yang wanita perlu ready untuk menjadi pasangan yang terbaik, isteri terbaik kepada lelaki yang baik ni tadi. Jom saya kongsikan 5 perkara yang anda perlu ada sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Yang pertama, sifat hormat dan juga taat. Bila anda menghormati bakal suami anda, hubungan tu akan jadi lebih mantap, menjadi lebih tenang dan juga penuh dengan kasih sayang. Yang kedua, sifat sabar dan juga lembut hati. Kelembutan seorang wanita tu dapat menjadi penawar apabila suaminya dalam keadaan penat, dalam keadaan bermasalah, diuji dengan itu dan ini. Yang ketiga, rajin urus diri dan juga rumah tangga. Bukannya kena sempurna itu dan ini, tetapi kena tahu dan juga kena pandai lah, dan juga kena buat lah untuk uruskan rumah tangga supaya berada dalam keadaan yang elok-elok sahaja dan juga mampu untuk memberi kebahagiaan dalam rumah tu sendiri. Yang keempat, kena pandailah berkomunikasi. Belajar cakap elok-elok, elakkan daripada bersindir-sindiran ni. Ataupun jangan nak marah tanpa sebab. InsyaAllah suami akan rasa lebih dihargai. Dan juga yang kelima, jaga agama dan juga akhlak. Inilah asas utama untuk menjadi isteri soleha. Bila dekat dengan Allah SWT, insya-Allah hubungan keluarga tu akan jadi tenang, aman, harmoni dan juga bahagia sampai ke syurga. Siapa tak nak kan pasangan yang mendamaikan hati. Kalau anda seorang wanita yang sedang memperbaiki dengan sikap macam saya sebut tadi, percayalah ramai lelaki soleh yang sedang menunggu anda. Cubalah cari dekat dalam Tirjana Omai, tempat orang bujang berkumpul dekat sana. Mungkin awaklah bidadari yang dinanti-nantikan.